sebentar, sembang santai-santai tentang hidup kita dan apa saja, kongsi cerita apa salahnya. Janji cool and chill, jom jom jom. Jom 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 jom. Jom 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 jom. Jom 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 jom. Jom jom jom. Singgah sebentar, yeah. Memang profesional lah dia. Kita boleh tahu kerja dia tu very tip top lah. Tapi masa dia jumpa dia tu, demo chair lah. Kau macam first time jumpa lepas sekolah. Kawe chair lah. Kawe chair. Tapi kawe kena sign dia tu je attack. Sign dia tu apa ni? Dia belajar Australia dah dulu sign dia tu. So they were working together. So I know them both lah. Oh, yang ni pun Australia juga. Ilan ni No. Ilan ni I think UK ke? Somewhere. I'm not I'm not That's sure. why kita panggil je. dia Kita panggil Ilan ni kita tahu. benda tu semua dalam list tu. Next, sebab kita banyak cerita demo ni. Tu interesting part of it lah after the school. Oh, lepas tu you hijrah. Lepas tu bila you bertemu jodoh? Hijau takut. Itulah. Ada bertemu awal, ada bertemu lambat. Bila temu jodoh jadi jiran kau. Then okay, temu jodoh tu after I hijau, then I got a secondment masa tu. LLN hantar pergi UK. So I was doing a project. Okay. So I bila tu lah? in 1990. 1990. And the project kat UK? After 1+ years, so you ni lah. So I was at the dekat UK. UK. Berapa lama kat UK? Setahun lebih juga. Interesting. 2 tahun. Ya. Wow. So I was sent to UK. Lepas tu came back masa tu lah. Dan buat apa kat UK tu? Interesting tu. Okay, buat project masa tu sekadar. So DMB ada projek di UK. ada projek UK sekadar tu buat balik ke Malaysia lah. So Ni apa? Westinghouse. Westinghouse. Was a Westinghouse lah. Bila dah balik UK tu geger lah orang tua kan. And then I think and then I met my wife, and then we nak kata arrange pun tak arrange juga. Tapi sort of I met through my cousin, and then I met my wife, and then we kita menikah lah in 1993. 1993. 1993. Okay. So Kahwin masa tu tak tahu mana hala lagi. and my wife actually is neighbor Zik, which I didn't know at that time. Dia bersurah dek. Surah dekat rumah tu. Actually neighbor Zik lah. Masa tu Jalan Raya lah. So and then Orang Jalan Raya. Jalan Raya, and then I came to know that my wife tu sebenarnya adik one of our junior, Muhaimin. Muhaimin. Muhaimin ni batch lah 3-4 tahun. Dia 83 SPM lah. Oh, setahun. Setahun lah. So Muhaimin was my is my brother-in-law lah. Jadi tetua arwah tetua Len ni, Ustaz Allah ni, saya ayah saya pula. Dia sekali buat kerja majlis ni. Majlis. So small world lah, memang small world lah. Ayah tua nama ke apa? Ustaz Allah. Ustaz Allah. Ustaz Abdullah. Mesti my father. Geng-geng. Geng-geng sekali semua tu. Dia main juga your father. Dia my father retired as Nazir. Kenal lah. Memang kenal lah pergi mari dengan Zik punya father pun memang sayang rapat dia juga tu. Betul lah, alhamdulillah lah. So it's quite predictable life. Tapi lepas tu dia menikah. Lepas tu masa tu pun masih kita tak tahu juga semua sains kita tak tahu ke mana berlaku tu masa tu. Tak tahu. Because then I think Zik make an effort buat tubuh ke grup gini grup
apa masa tu BlackBerry? Yahoo. Masa tu telefon. BlackBerry. BlackBerry. Masa tu barulah slowly ni kan. Demo pioneer lah buat benda tu semua untuk get apa ingat lah. get everybody together. Kalau tidak agak dia macam itulah. Kita tak tahu. Kahwin pun tak inilah. Tak join ni. Lama juga lah. Masa lebih kurang dalam 10 tahun gitu kan. Masa tu Mizi dia sibuk dengan artis. Artis mana pun tak tahu. Ngelutis. Tapi masa tu memang betul kalau ikut my punya experience masa tu balik hijau pun hijau semua. Maknanya Yalah. 24/7 fikir pasal hijau ya. Even Saturday Sunday pun I was at the office. Itu maknanya kita dedicated our life to hijau. Tak, maksudnya sebab kita baru start. Dia baru start our career. Yeah. Start from zero to logak lagu tu. And then kita punya generation pun, generation kita bukan macam generation lah ni. Gen Z ke apa ni kan. Generation kita daripada yang kita tahu kita pada hidup kita susah. Duduk kita susah. Kita tahu apa erti hijau kuat untuk ni dia. Tu. Jadi budak-budak lah ni dia nak ini saja tapi without hijau kuat lah. Dia punya shift of ni kan, generation punya trait tu. Dia dah ini kan lain. Jadi itulah maknanya sebab tu demo settle down dekat sini lah semua duduk di USJ ke? Dah. Dulu duduk kita settle down dulu duduk di Keramat dululah. Di Keramat. Lorong berapa tu? Keramat mana? AU3 dulu with U3. my pak saudara. Okay. My wife's uncle. Okay. We stay at his place and then we find our place dekat AU1. Okay. Dekat AU1. Because my wife ni Datuk Keramat lorong 19. Okay. Kamu tak ada Keramat. Okay. Kita dekat AU1. EU. And then after AU1 itulah alhamdulillah lah dapat rezeki beli rumah di USJ lah. USJ 11. Then I met Zik again. Jumpa lagi. Sebab Zik duduk kat rumah. In fact I met Zik banyak kali. Dan betul hari bakal. Masa di LLN lagi I met you kan. Yes, you were doing you were the IBM engineer kan. Yeah. Masa tu. Zik was the IBM engineer. Kau duduk support TNB punya mainframe system masa tu. Tapi kalau jumpa bila kau lepas IBM tu kau join Highcom dengan Hul. Jumpa balik. Masa tu kau nampak LAN memang bijak. Even LAN kau bijak. Bijak lah tu ni. Bagian sekadar sistem and all that. Sekadar ni apa LAN? Lupa lah kau. Supervisory control and acquisition whatever. But LAN rupanya I tahu rupanya dia spend 1 year plus kat UK tu kat basic house SCADA. Patutlah kecil jadi control. Tapi kita about your ni interesting your life in TNB. But more consistent. So kira I dedicate myself mostly on the technical punya side lah, on the technical part of TNB. I think ada good and bad lah. Okay. Mostly I don't think people would want to follow my so-called career path now because kalau orang lain they might want diversity kan. Lah ni kan macam banyak stress on the soft skill and looking into sharpening business acumen ke apa ke. Tapi at that point in time, it's all itulah. I was basically immersed in the technical side lah of things. So that's what I did most of my life in TNB. So there were a few things that I did. Okay, I think we pioneered at that point most of the system are proprietary and closed. So we reverse engineer the whatever we can lah. Basically the protocols on the software side lah. Banyak kita reverse engineer on the software side just to understand the system, and then we wrote specification, and then we managed to open up the system for other vendors to come in. So we sort of open the system, open up a proprietary system.
Not in an illegal manner, tapi in a legal way. That is allowed. So we managed to do that. Banyak lah, nak cerita pun banyak lah. Banyak benda-benda kecil and probably not itulah, not very significant lah to other people. Dia besar segi teknologi gila. Sebab kalau ingat tu, dalam sekali tu, kalau lagi nak involve dengan sekadar sistem lah TMB. Pergi jumpa lab dulu, belajar, tanya. Kalau dengan ingat ke Malek tu, tanya kecek tu. Lepas tu kalau pun kami pun pergi ke, lepas jumpa lab tu, pergi ke untuk site, panggil apa, site visit tu. Dekat Bersia. Di tahu mana Bersia? Bersia? Bersia. Bersia ni sambil dekat Greek. Kat Greek lah. Okay. Perak. Dia along East West Highway. So situ dia ada hydroelectric. BERSIA. BERSIA. So bila keluar pada nak pergi masa tu, dia ada curfew. Masa tu dia Malay tak boleh masa tu kau cakap berkenal. Itu dia ada roadblocks and all that. Dia East West Highway. Dia tak boleh lalu masa tu. Ada post. Masa tu dia tak boleh lalu. So the last on the West Coast side is the last post is Bersia lah. And then after that semua askar jaga up until Jeli. So Bersia is actually Greek lah. So the nearest town is Greek. Greek, and then the nearest tempat anak rahat Pulau Banding. Oh, Pulau Banding. I see. Pulau Banding dekat dekat tu lah. East West Highway tu. I see. Lepas tu pergi ke tempat tu, nak tengok dia punya sekadar sistem untuk monitor dengan kontrol dia punya turbine. So kita masuk dalam tunnel tu water dripping macam Indiana Jones punya itu. Betul takut kita masuk dengan four drive nampak water dripping tu. Sampai hujung about 1 kilometer dah ada takut. 1 kilometer. Gelap ada lapar sikit. Sampai bawah tu baru. Masa tu dia tengah maintenance. So air tak ada lah. So tengok besar betul dia punya apa ni kipas that kata kalau awak silap dia on ni mati dah kedai ni. Scary betul lah tu. Nampak besar tu. Berapa jauh dia punya tu tanah? About 1 kilometer. 1 kilometer. Oh jauh. So dia landai. So masuk tu. Sebenarnya tanah tu dah lalu air. Masa tu dia buat maintenance. Therefore dia stop the water. Kalau kau boleh ingat lagi pengalaman masuk dekat Bersia lah. That's very interesting. That's the itulah where the apa ni the turbines are. So the water intake tu kat situ lah. Sebab tu dia dalam cavern tu. So the reservoir dekat atas. So they release the water Through that. through that lah.